distance, displacement, semua benda ni lah. Okay, I'm sure you've heard of it. Okay, so sekarang ni Miss akan masuk dalam nota. Okay, kamu salin lah. Okay, dia tak ada video simulation ke apalah sebab apa yang Miss nak ada simple je. Miss akan, at least I'm trying to make it as simple as possible lah. Kalau ada video best barulah Miss tunjuk Tapi sebab hari ni tak ada video best pasal study, so Miss tunjuk video pasal cinta je lah, okay? Okay, baik. Alright, so kita akan belajar, tajuk kita adalah, okay, Miss tulis Okay, kinematics of linear motion, okay? Okay, kinematics of linear motion, okay. Linear motion ni maksudnya pergerakan in straight line lah, okay. Contoh kita berjalan, contoh kereta bergerak, bas bergerak, tu semua linear motion. Bola bergerak, bola bergerak, okay. So kita nak belajar pasal pergerakan in a straight line lah. So basically kita akan bercakap pasal jarak, distance ataupun displacement, kelajuan, laju ataupun kelajuan, speed ataupun velocity, Miss cakap bahasa Inggeris lah and then acceleration ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah pecutan kan, pertambahan kelajuan. Okay, so kita akan kaji benda-benda tu lah, benda-benda yang kita cakap kalau kita nak describe of movement kan, makin laju ke, makin perlahan ke, tengah stop ke, tengah bergerak 5 meter ke, okay. So kita akan introducekan dia punya terms-terms tu lah. Okay, sebelum ni kamu dah belajar pasal skala dengan vektor kuantiti kan. So kita tahu kalau yang skala tu maksudnya dia ada nilai saja. Kita cakap dia ada magnitude saja. And then kita ada vektor. Vektor tu maksudnya ada nilai dan juga direction. So ada magnitude dan direction lah. Okay. So kita akan cakap pasal benda paling basic iaitu kita cakap pasal distance. Okay. Sorry, distance, okay, kamu salinlah sikit kan. Distance tu maksudnya adalah, katalah kita ada perjalanan daripada A sampai B okay. Okay, so kita cakap distance tu by definition adalah the actual path between 2 points. Okay, ni ada dalam nota tapi salin je lah supaya kita active learning sikit, okay. So the actual path between 2 points, okay. Okay, and then kalau distance itu adalah skala, maksudnya kita cakap distance dia bergerak sebanyak 5 meter, okay. Tapi kalau kita ada satu lagi, kalau kita cakap pasal in terms of vector, kita cakap dia displacement lah, okay. Okay, displacement ni orang selalu cakap dia adalah shortcut ataupun dalam bahasa definition dia adalah, okay, kamu buatlah, tulislah cik cantik, sebenarnya tulisan ni tak cantik sangat. Okay, the distance between initial and final point in straight line. Okay. So, okay, kalau kita ada gambar rajah macam ni, so kita cakap yang ni adalah distance kan, maka ini adalah displacement lah, okay. So this is what I call as displacement, okay. Mesti straight line dan selalunya dia adalah shortcut lah, okay. And then kita cakap contohnya dia bergerak 5 meter to the right, contohnya lah tapi contoh saja, okay. So itulah terms pertama yang kita akan belajar, iaitu distance dan displacement okay. So nampakkan beza dia. And then kita nak cakap pasal laju atau slow benda tu, kita cakap pasal ni lah terms dia adalah, okay, kalau tak sempat salin bagi tahu kita cakap kalau skala speed lah, speed and then speed and then kita ada velocity, okay. So Miss tak nak tulis definition dia banyak panjang sebab Miss akan ajar apa yang keluar dalam exam saja dan apa yang kamu boleh faham lah. Okay, so speed tu kita cakap dia adalah distance over time lah, total distance over total time, okay.
Maksudnya dia bergerak contohnya 10 ms negatif 1, 10 meter per second. Okay, so itu adalah speed. Maka velocity adalah dari segi formulanya adalah total displacement. Okay, displacement over time lah. Okay, and then contohnya adalah 10 meter per second to the left. Okay, so dia adalah vector kan, velocity, maka dia ada direction. Okay. Okay, and then lepas tu kita ada acceleration. Okay, acceleration ni satu je formula dia lah. Sebab kita tak ada acceleration, dia tak ada skala. Skala kuantiti. Ya, dia tiada. Acceleration adalah, mesti tulis siap. Acceleration dia sentiasa vektor So acceleration adalah A, maksudnya pertambahan kelajuan lah. Okay, contohnya mula-mula dia gerak 10 meter per second, lepas tu dia naik 20 meter per second, 30 meter per second. Okay. So itulah acceleration tambah kelajuan. So dia ada formula lah iaitu V minus U over T, and dia sentiasa vektor kuantiti lah. So kita cakap dia contohnya 10 ms negatif 2 to the right. Contoh saja Okay. So ini adalah basic terms yang kamu pernah belajar sebelum ni. Ini adalah yang 3 terms yang melibatkan linear motion lah, 3 benda. Okay. And then untuk terms ni yang Miss nak spesifikkan je Okay, kalau tak faham kamu cakap Okay, contohlah this one Miss buat divider Divider sangat. Okay, so Miss akan fokuskan speed, velocity dengan acceleration tu ada terms yang lagi spesifik Okay, so kamu salin tau. Okay, so kita ada apa? Okay, so katalah soalan dia akan tanya, okay, ni velocity tau. Okay, velocity. Okay, so ada 3 lah selalu dia akan tanya. Okay, contohlah soalan-soalan tanya dia minta average velocity. Jadi kamu nak guna formula mana? Okay, average velocity. Average velocity, so formula dia adalah V average. Maksud dia dari segi definition tadi lah displacement over time, tapi Miss labelkan S S final, okay, tolak S initial, okay, displacement akhir tolak displacement awal, bagi dengan time final tolak time initial lah, okay. So, kalau case macam ni kan, dia minta average velocity, bila kita nak guna formula ni, selalunya kalau dia kasih kita graph kan, graph of displacement over time, okay, katalah graph tu bentuk dia macam ni kan, okay. So, katalah dia suruh kira average velocity daripada time kosong sampai 10 saat, katalah ini adalah 2 kan. Jadi kamu akan ambil lah, ni adalah initial kita iaitu masa kosong, Miss buat koordinat 0, 2. Ini pula adalah 10, 2 lah. Jadi nak cakapnya S final kita adalah 2, contoh ni lah, this is our S, Miss zoom sikit This is our S, this is our, yang kosong ni adalah X kan. So ni S final, S initial, ni adalah T final, ni adalah T initial lah. Selalu macam tu lah. Dia akan kasih kamu graph dan kamu akan guna formula ni untuk cari average velocity, okay? Lepas tu kadang-kadang dia boleh juga tanya, oh kalau saya nak apa tu? Kalau saya nak, Miss buat divider sendiri sekali je. Okay, katalah soalan tu tanya pula, saya nak instantaneous velocity. Apa benda tu instantaneous velocity tu? Dia spesifik lah. Okay, dia cakap velocity at specific time. Okay, specific. Okay, korang kena practice muat ni kan. Specific time. Contohnya kalau contohnya okay, pada waktu T equals to 4 second, berapakah velocity dia, okay? Selalu kalau soalan tanya, dia boleh tanya dalam 2 situation lah. Sama ada contoh dia kasih kita graph ni kan.
Contohlah dia kasih kan, okay, graf ni. Contohnya tengok kat sini. So kalau dia nak time dekat 4 second tu, so kamu ambil bahagian sini sampai sini. Kamu tengok dia punya divider. Okay. Dalam soalan dia akan kasih divider macam ni lah selalu kan. Okay. Katalah ni 6 kan. So kata kalau soalan minta, oh saya nak velocity bila time sama dengan 4 second. Okay. So kamu akan gunalah formula this one dekat bahagian ni saja. This one saja. Kira kamu ambil point tu, koordinat tu kat sini. Lepas tu kamu masukkan formula yang ni. Okay. Apa nanti Miss tunjuk lah. Okay. Tapi nak cakap ni nak kira velocity at specific time. Kamu akan kira yang S final, S initial tolak. Okay. Miss tulislah kat sini contoh Contoh number 1. Contoh kalau kamu ada S, T. Lepas tu bentuk graf dia macam tu kan. Okay. Katalah ni 0, ini adalah 4, ini adalah 6. Okay. Okay, so katalah ini 2, ini 4. Okay. So kamu akan kira koordinat tu kan yang kamu akan masukkan formula V is equals to S final tolak S initial over T final tolak T initial tu dekat bahagian sini saja. So kamu akan ambil koordinat ni je lah. Tu contohnya lah. Okay, faham Ataupun kalau dia kasih kamu equation, contoh dia kasih kamu equation kan. Contoh dia kasih S equals to 4T square tolak 4T. Okay. So nak cari velocity adalah kamu kena differentiate dia. Katalah nak cari V kan. ds over dt. Siapa ingat differentiation kan. Okay. Macam mana nak differentiate 4T square tolak 4T. So kamu akan dapat apa tu ini kan. Ingat tak differentiation 2 darab 4, 8 8T kan. Lepas tu yang 2 tu tolak dengan 1. Okay, and then this one yang bahagian ni pula dia akan jadi tolak 4 sahaja. Okay, so ni adalah equation untuk nanti misal ajarlah differentiation tu contoh lagi So this is equation for V tapi kita nak specific dekat force for 4 second, isn't it? So kita masuklah for V equals to 8 4 tolak 4. Dapatlah okay, 8 darab 4 tolak 4. 8 darab 4 tolak 4. Dapatlah 28. Itulah contohnya kalau dia minta, soalan minta instantaneous velocity. So dia nak velocity at specific time. So ada dua cara lah, dua cara soalan boleh tanya. Okay, sama ada melalui graph ataupun melalui equation. Okay. And then satu lagi yang last kali ni, ni yang general juga. Okay, this one is also kita panggil dia soalan-soalan tanya. Uniform velocity. Okay, sebenarnya uniform tu adalah average lah. Okay, uniform tu maksudnya adalah constant velocity lah. Okay, constant velocity maksudnya adalah constant velocity maksudnya adalah maksudnya kalau kamu ada kereta kan. Okay, kamu ada kereta dia bergerak 5 meter per second. So katalah ada masa daripada 0, 2, 4, 6, ni second lah, ni time kan. Okay, nak cakapnya constant velocity tu maksudnya sepanjang perjalanan daripada awal sampai akhir, dia punya velocity sama, tak berubah. 5 meter per second daripada awal sampai akhir, itu kita panggil sebagai constant velocity lah. Okay, dia tak macam yang depan ni average. Boleh jadi awal-awal velocity dia 5, boleh jadi lepas tu 10, 15, 13 ke apa kan. Itu average lah. Uniform dia adalah constant, okay? And then kalau soalan tu minta saya nak uniform velocity, selalunya kita akan dapat, selalunya dia akan kasih macam ni contohnya Dia akan kasih equation juga. Dia akan kasih contohlah S equals to 6 T kuasa 3 tolak 2 T kuasa 2, okay? So nak cari uniform velocity tu kamu kena differentiate dia, Selalunya dia kasih equation lah. ds over dt jadi d over dt. So S kita adalah this one kan, 6t kuasa 3 tolak 2t square. So ni akan jadi 3 darab 6 dapat 3 darab 6 18 kan. So ni 18t, 3 tolak 1 2 tolak, okay, lepas tu 2 darab 2 4. Lepas tu yang dekat power tu tolak 1 kan jadi 4t, okay. So this one, ni kita cakap the constant velocity lah, equation for constant velocity. Okay. Rasanya itu saja untuk velocity. Okay, lepas tu kita cuba pula masuk acceleration, specific untuk acceleration. Kalau apa-apa soalan, tanya tau. Okay. Okay, so kita cuba tengok untuk acceleration. Ni semua ada dalam nota kamu ni, yang Miss ajar ni kan.
This one, okay, sekarang kita masuk average dengan sama juga. Kita nak masuk acceleration pula, okay? Okay, apa tadi Miss ajar? Acceleration. Okay, ni sebenarnya ada video kuliah pasal benda ni. Tapi Miss rasa kalau nanti Miss kasih link tu, kalau kamu rasa boleh faham kat situ, baguslah tengok. Tapi Miss ke explain lah, okay? Anggaplah ni macam kuliah kan, gitu, okay? So ni acceleration, so sama juga acceleration kita ada, apa tadi kita ada average acceleration. Kita ada average acceleration. Kita ada apa tu? Instantaneous acceleration, and then kita ada uniform acceleration, okay? So this one is uniform acceleration. Tak sempat salin pun bagi tahu tau. Miss ni laju sangat lah. Kamu cakap je macam tu. Okay. Because I cannot see you. Okay. So kita tengok average acceleration sama juga. Selalu dia akan kasih graph macam ni lah. Contohnya graph of velocity over time. Okay. Okay, katalah dia kasih graph macam ni. Okay, katalah. Okay. So this one, dia formula dia akan jadi A average sama juga. V final tolak V initial over T final tolak T initial lah. Okay, contohlah ini adalah 0, ini adalah 6. So yang B ni adalah 10. Okay. So kamu ambil lah point yang kat sini. Awal ni kan 0, 10, yang akhir ni adalah 6, 10. Lepas tu kamu masukkanlah. Ni V final, T final, V initial, T initial. Okay? Alright. Okay, lepas tu kita tengok instantaneous acceleration pula. Ya, saya. Kejap Miss salin dulu. Okay, salin dulu. Sorry. Okay, salin nampak tak? Okay, nampak kan? Nampak Miss. Okay. Okay Miss. Okay. Sekejap yang lain tu ambil masa sikit salin. Okay. Okay, lepas tu kita masuk siapa tu angkat tangan? Ya. Yeah. Siapa tadi angkat tangan? Okay. Okay, so kita cuba buat instantaneous pula acceleration. Okay, instantaneous acceleration juga sama, acceleration at a specific time. Okay, acceleration at t is equals to, tak tahu, contohlah. Okay, contoh kita buat t equals to 3 second. Okay, so sama juga acceleration kan. So contoh dia kasih t, dia akan kasih graph either v against t, okay. Dia lain yang kat atas tadi adalah displacement over time, tapi kalau acceleration dia v against time lah. Okay, so katalah kita ada this one is 0, this one is 3, this one is 6, 9. Okay, so kamu akan kira yang part ni sajalah. This only, okay. So kamu akan ambil koordinat kat sini berapa, okay. Koordinat kat awal ni berapa, katalah ni adalah 2 kan. So ni adalah 0, 2, this one is 3, 2. Okay, so kamu buatlah 2 tolak 2 bahagi dengan 3 tolak 0. Okay, so dapatlah instantaneous acceleration. Oh sorry, this is the one. Ataupun cara kedua, dia akan kasih kamu equation velocity, katalah 2t square kan. Okay, so 2t kuasa 3 lah. Tolak 4t, okay, sekali mesti kan. So dia nak at t is equals to 3 second, acceleration adalah
differentiate equation V tu, okay, over dt, okay. So this one you will get apa? 2t kuasa 3 tolak 4t. So ni akan dapat 6t kuasa 2 tolak 4 lah. Okay, and then kamu akan masukkan 3 dalam tu. So this one will be 6/3 square minus 4. Okay. So 6 darab 3 square tolak 4. So katalah ni 50 ms negatif 1. Okay. Negatif 2. Macam tu lah. Okay. Okay, and then kamu pun boleh imagine uniform acceleration tu macam mana. Okay, maksudnya pertambahan kelajuan dia adalah samalah. Pertambahan kelajuan adalah sama. Contohnya macam tadilah, kan tadi atas tadi constant velocity kelajuan dia sama saja 5 meter per second. Okay? Tapi ini uniform acceleration ni kita cakap daripada awal sampai akhir pertambahan kelajuan dia adalah constant sama. Okay? Okay, tak apa, nanti itu je lah dia punya keyword lah, constant acceleration. Okay, maksudnya daripada awal sampai akhir dia punya concentration adalah sama. Okay, and then this one dia selalu akan kasih sama jugalah equation. Katalah dia kasih equation V 2, 3 kuasa 3, ni equation sama lah. So acceleration adalah dv over dt. So kamu akan dapat tadi berapa? 6t square tolak 4 lah. So that is the uniform acceleration. Okay. Okay, Miss. Okay, so kita akan cuba buat soalan pula. Miss ni kadang-kadang pending sikit kalau online classes ni kan. Tapi siapa je tak pending kan, semua orang macam apa ni. Tapi tak apa. Okay. Okay, dan Bebel, kita buat soalan pula. Soalan Miss sebenarnya biasa-biasalah dengan topik ni. Taklah menarik sangat kan. Sebab dah pernah jumpa waktu sekolah kan. Tapi best jugalah. Apa yang Miss nak cakap ni? Okay, abaikan. Okay, so example 1. Okay, kita buat example 1. Okay, right. Apa soalan ni nak? Okay, baca soalan ni sama. So, a car travels in a straight line along a road. So, ada car lah. And then dia cakap, dia kasihlah distance is given in a function of time. So, dia kasih equation S is equals to 2.4t square tolak 0.12 t kuasa 3. Okay, ni equation S lah. This is our equation S. Okay, lepas tu dia nak average velocity of the car for the time interval antara 10 saat hingga 0 saat hingga 10 saat lah. Ni average velocity. Tadi kita tengok balik average velocity. Macam mana mau kira dia kan? Oh, dia ni yang tadi Miss bagi contoh guna graph kan. Tapi dia pula bagi contoh, alamak, dia guna equation kan. So macam mana nak buat ni? Sama juga. Kamu tulis je formula dia macam biasa, jangan panik. So average velocity is S final tolak S initial over T final tolak T initial lah. So kita tahulah daripada sini T final kita adalah 10 saat and then T initial kita adalah 0 saat lah. Tapi kita tak tahu S final dengan S initial. Jadi kita pun masuklah. Oh, maybe nak cari SE final kita adalah S final berlaku apabila T sama dengan 10 saat kan. Jadi kita pun masukkanlah S is equals to 2.4 10 square tolak 0.12 10 kuasa 3. Okay. Lepas tu kamu pun tekanlah kalkulator. Tekan. Tekan. Dapatlah 120 meter. Okay. Lepas tu agak-agaknya S initial tu berapa kan? S initial pula berlaku apabila T sama dengan 0 second. So masukkanlah S is equals to 2.4 0 kuasa 2 tolak 0.12 0 kuasa 3. Obviously jawapan dia adalah 0 lah. Okay. Lepas tu kamu pun masuklah dalam equation ni. Sekejap so dapatlah 12 ms negatif 1. Gitu.
Ni buat esok ke tepi sikit. Tak lah, bila kat sini. Okay kan? Okay. Okay, itu adalah average velocity. Kamu janganlah differentiate di awal-awal pula tau. Kita stick je to the formula as final tolak as initial. Kamu janganlah macam cari 2.4t square tu kamu differentiate dia untuk dapatkan velocity. Tak, kita ikut formula dia tau. Okay. Lepas tu kita cuba tengok soalan yang kedua pula. Okay. So soalan B. Okay. Kalau kamu tak habis soalan, kamu raise hand je. Senang sikit lah buka mic kan. Malu pula. Okay. So B adalah calculate the instantaneous velocity of the car at t equals to 5 seconds. So this one it wants instantaneous velocity at t equals to 5 seconds. So macam yang kita belajar tadi tu kan instantaneous velocity. So kalau kita ada equation, so kita akan differentiate dia lah. Okay, and then kita akan masukkan nilai t tu dalam equation tu. Contohnya macam ni kan. So this one is for B. So dia nak instantaneous velocity. So dia nak velocity at t is equals to 5 second. Okay. So kita pun carilah differentiate dulu. So V adalah differentiation of displacement lah. Okay. ds over dt pernah jumpa kan sebelum ni kan? Okay, so kita akan masukkan equation S tu iaitu 2.4t square tolak 0.12t kuasa 3 differentiate respect of t. So remember differentiation adalah yang ni kan 2 darab dengan 2.4. So akan dapat 4.8 and then yang kuasa 2 ni akan tolak dengan 1. So ni akan jadi t je lah. Okay. And then this one pula sama juga. 3 darab dengan 0.12 dulu. Okay. Power darab dengan depan dulu. So ni akan dapat 0.36. Tulis balik t. Tapi yang 3 ni kita akan tolak dengan 1 lah. Okay. So jadi t square. So ini differentiation lah. Okay, nanti kamu belajar lebih lanjut lah dalam matematik. Okay, lepas tu kita masuklah at t is equals to 5 second. So V is equals to 4.85 tolak 0.365 square. So this one you will get, I think you will get 15 ms negatif 1. Okay, senang je kan? Okay. Boleh. Boleh. Okay, very good. Okay, yeah. Okay. Lepas tu kita pun teruskanlah kan dengan C pula. Okay. Calculate the instantaneous acceleration of the car at t equals to 5 second. Tadi dia nak velocity, sekarang dia nak acceleration. Jadi kamu pun macam ni nak cari instantaneous acceleration tadi. So instantaneous acceleration sama juga kamu akan differentiate equation velocity kan macam ni kan, A equals to dv over dt, lepas tu baru masukkan time tu kan. So this is how you do it. So your equation for V tadi adalah 4.8t tolak 0.36t square kan. So yang tadi kamu dapat daripada sini tu, okay? Dari sini tu. Lepas tu kamu pun differentiate lah. A is equals to dv over dt. Jadi A is equals to d over dt iaitu 4.8t tolak 0.36t square. Okay, lepas tu macam mana nak differentiate ni kan? Ini 4.8, kalau 4.8t kan, kiranya ni power of 1 lah kan. Power of 1, so 1 darab 4.8 dapat 4.8 and then 1 tolak 1 kosong. Jadi tak adalah, ada 4.8 sajalah. And then tolak dengan, okay this one 0.36 darab dengan 2 akan dapat 0.72t and then this one 2 tolak 1. Okay, jadi t je lah, t kuasa 1. Okay. So dia nak time at 5 seconds. So t equals to 5 second akan dapat. Okay, so A is
4.8 tolak 0.725. So dapatlah A kita maybe lah kot. 4.8 tolak 0.72 darab 5. Dapatlah 1.2 ms negatif 2. Okay. Senang kan? Betul. Betul. Okay, good. Alah, ada integration pula. Integration ni tak masuk kot. Tak apalah, abaikan. Okay, boleh Miss teruskan dengan example 2 pula. Okay. Okay, right. Nanti kita stop pukul 1. Lepas tu nanti kita sambung balik. Nanti Miss beritahu pukul apalah. Okay. Okay, so kita buat example 2 pula. Okay, let's read the question. Okay, so a body moves along the x-axis. Okay, so x-axis tu maksudnya x-axis lah. Dia gerak straight line lah. Okay, assume that a positive sign represent a direction to the right. Okay, make sense lah. Kalau right positif kan, kalau bergerak ke kiri negatif, bergerak ke atas positif, bergerak ke bawah negatif. Okay. And then dia cakap the velocity related to time is this equation, iaitu v equals to 2 tolak 3t square. Okay, so dia nak displacement dengan acceleration apabila time sama dengan 1 saat. Okay, so kita pun kan kita ada v kan, kita cari acceleration dulu lah. Okay, so kita semua orang tahu sekarang ni acceleration adalah dv over dt lah. Okay, so d over dt adalah 2 tolak 3t square. So acceleration kita adalah 2 differentiate constant number tak dapat apa-apa dapat kosong je. Okay, so abaikanlah 2 ni dah tak ada dah. Okay, and then differentiate negatif 3t square ni maksudnya negatif 3 darab 2 iaitu negatif 6t, and then kuasa ni akan jadi 2 tolak 1 lah. So ni akan jadi negatif 6t lah. Maka dia nak at time equals to 1 second. So maksudnya kamu terror lah benda ni, mesti yakin lah. So A equals to negatif 6, 1. So dapatlah negatif 6 ms negatif 2. Kan? Okay. Lepas tu kita tengok macam displacement pula, cari S. Lah ni integration. Dia akan tanya ke integration lah. Boleh kot tanya kan sebab dia basic maths kan. Okay, so kita tahu kan hubungan antara V equal to ds over dt kan. So Miss buat macam ni lah. Membantu ke tak kan? Okay, V ni kan. So nak cari ni kena dv over dt kan. Nak cari ni adalah tipe dv over dt. So ni adalah ds over dt. Nak cari A kena differentiate dv over dt kan. So kalau daripada velocity nak cari S displacement, so kena integrate integrate V with respect to t lah. Okay. Ya Andi nak tanya ke tak sempat salin? No, Miss, screen tidak bergerak. Screen freeze. Sorry. Bergerak tak screen ni? Freeze lagi? Ya. Ya, okay sudah, Miss. Okay sudah kan? Okay. Okay. Right. Apa tadi Miss cakap tu lah? Okay. Nak cari daripada, okay, this one kan SVA. So nak cari V kena differentiate S. Nak cari A kena differentiate V lah. Tapi kalau kita ada V nak cari S, kita kena integrate you punya equation of velocity. Kena integrate ni semua ni kamu salin lah macam bantu ke kan. So ni kena integrate A dt. Okay, so this one we want to find displacement. So kita ada equation of velocity, so kita kena integrate je lah. So how to integrate? So nak cari S kan, iaitu integrate V dt, iaitu S integrate 2 tolak 3t square with respect to t. Okay, buanglah bracket ni buat pening je. Okay, tadi kalau differentiation kita tolak-tolakkan ni, kita akan tambah. Contohnya, Miss tak ingat lah nak ajar integration macam ni, tapi macam ni lah. Nanti kamu nampak pattern dia kot.
Kan 2, so bila kita integrate kita akan tambah 1 power dia. So dia akan jadi 2t lah. Okay. And then kalau untuk 3t square tu dia akan jadi negatif 3, dia akan jadi 3/2 3t. Macam mana Miss nak cakap ni Betul ke Miss cakap ni? Betul ke? Sekejap Negatif 3/2t. Kalau kita integrate kan, macam mana Miss nak cakap ni Kalau kita integrate, kamu tengok katalah kita ada a t kuasa b kan. So kita akan jadi a bahagi b t b plus 1 lah. Macam tu lah. Nanti cikgu Max kamu ajar lah integration tu. Tapi kamu dapat dia idea dia lah Okay, jadi nanti dia ajar. So dia akan jadi 3 bahagi 2 t kuasa 3. Okay. Contoh. Contoh kalau kamu ada 4t kuasa 2, so kalau kita integrate ni with respect to t, so ni akan jadi 4 bahagi 2 t kuasa 3 lah. Macam tu lah lebih kurang kan. YOLO, okay. Lepas tu, so dia nak add masa time sama dengan 1 second kan. So at t equals to 1 second. So kamu pun S is equals to 2, 1 tolak 3/2, 1 kuasa 3. Okay, so dapatlah 0.5 meter. Salah lah. Okay, so nantilah kamu belajar differentiation integration tu. Okay, lepas tu Miss nak ajar apa pula? Miss nak ajar table, lepas tu okay, okay. Teacher, I mean, Kamu Sorry, what, Bob? the integration looks like wrong. Is it? Should be 3/3t cubed. Oh, is it? If you do the differentiation, you can find it out. Oh, okay, sorry. So this one should be, thank you, Bob. So this one should be 3/. Welcome. So this one, okay, sorry. Okay, Miss padam balik confident Miss ajar maths. So I'm so sorry. So this one would be 3t kuasa 3/cube 3, isn't it? Is it, Bob? Yes, because if you do the differentiation, you can find out the 3t square. Oh, yeah, of course. Okay. Alright, okay. Kejap integration formula. Okay. It's okay. I think. Oh yeah, betul lah. Okay, nanti Miss kasihlah. Okay, the general formula macam ni Kalau siapa yang confused tu, buang, delete tadi yang Miss cakap tu. So it should be something like this lah. Contoh kamu ada equation. So this one is the general one. Okay, sorry. Is it up yet, the picture? Okay. So this one is the general formula for the integration Katalah xn, ni Miss ambil daripada Google. Okay. Let's say lah we differentiate something with it's okay. I'll put here, I'll put here t lah. I think I put t over here. No, I just write down the general one Katalah kita ada dia punya anu adalah x, so this is the power, so dx kan. Okay, so bila kita integrate tu dia akan jadi x n plus 1 over n plus 1 lah. Okay, so this one is the general formula for integration. Okay, so bila kita masukkan negative integrate 2 tolak negative t square, so dia akan jadi 2 ni hilang. So ni akan jadi negatif 3t. So n tu adalah 2 lah. So kita letak 2 plus 1 will be 3 kan. Over 3. Okay. Am I right? Isn't it? Okay. Negatif 3 over 3. Negatif 3 tu kuasa 3.
Negative Miss 3. 2t, you lose the 2t. Oh, 2t, of course. This is the integration, not Yeah. differentiation. Okay, sorry. Negative Okay, it's 2t. okay. I told you. Okay, my mathematics bad. Okay, that one, right? Okay, thank you so much, Mom. So that's how you do integration. Your maths teacher will be like, apalah cikgu fizik ni kan. Teruk betul. Okay, and then you put the t when t equals to 1 second. Okay, so you put s equals to 2, 1 tolak 3, 1 kuasa 3 over 3. Okay, and then this one you will get 1 tolak 3. 1. 2 minus 1 is 1, isn't it? 1 meter. Ya ke? Betul ke? Now I'm doubting everything about my math lah. Tapi sepatutnya betul lah. Okay, 2 tolak 1, 1. Okay, so that is betul kan? Okay, so kita akan move on to the next one. Iaitu kita akan belajar macam mana kita nak baca graph of displacement time, acceleration time and velocity time lah. So this one lah we are going to do this graph. Okay, tapi sekarang pukul 12.47 kan? Okay, Miss nak sambung sekejap Miss fikir sekejap. 12.47 okay, 12.47 tak sempat ni nak ajar. 12.47 okay. Okay, right. It's okay, I think kan Miss akan nak sambung ke tak? 1, 2, I think. Okay, so okay lah, I ajar sekejap je lah untuk graf ni supaya, sebenarnya Miss nak supaya itulah bila kita belajar, tengok ni Miss membebel kan, bila kita belajar 1 jam dalam kelas tak sama dengan 1 jam online kan. Kalau 1 jam dalam kelas, kita akan habiskan 10 minit awal supaya kamu boleh bergerak pergi kelas lain kan. So I want, tak nak lah macam 1 jam tu diguna fully because you will be drained lah. Okay, so what happened is that Miss akan ajar this one. Miss kita bagi kita keluar 10 minit awal lah. Okay, sebab I'm trying to make it as macam dalam kelas as possible. So kita akan masuk balik pukul 1, 2 and then kita akan belajar. We are going to learn about this graph and then we are going to make these 2 question lah. Okay. And then it's not going to be 2 hours juga lah sebab nanti drain juga kan. Okay, so okay, tu sajalah. Nanti kita akan sambung pukul 2. Boleh tak? Boleh Boleh, Miss. Boleh. Okay, so korang boleh leave sekarang.